Assalamualaikum. Boom. Nampak? Air batu. Hari tu saya dah buat jus jambu, saya bagi kat jiran-jiran saya. Hari ni saya nak bagi kat kawan, nampak? Aisyah nak jus jambu. Hari ni kita nak buat. Ini air batu bawa satu beg, tu ada satu beg, ni asam boy. Jadi kita masukkan air batu dalam satu beg, lepas tu kita masuk asam boy. Lepas tu kita masuk lagi air batu. Logat dia ni. Ni yang paling logat kat masa hari ni ah. Ni. Aduh, okey. Layan Jom. Kita masuk satu beg lagi dulu, asam boy. Kita bagi gula-gula dia keluar. Alah, dah sikit kecil no, lah dah letak awak. So, kita masuk lagi satu beg. Oh, pukul 11. Tadi nak uji keimanan seseorang tu, kena buat awal. Lepas tu saya letak ni pula, lagi asam boy Okey. Kita biar dia cair. Kita buat kerja dulu. Okey, sekejap kita buat. Alright, kita nak potong buah. Ini dulu. Potong buah dulu. Lepas tu kita blend buat jus. Okey. Hari tu kita buat, kawan-kawan gitu tak dapat. Dari kita buat, kita belanja kawan-kawan lah. Kalau ni lagi, kita buat jus. Minum untuk buka puasa nanti jangan minum sekarang tau. Tak ngasih buat lebih kurang dalam 10 kilo lah, insyaAllah 10 kilo insyaAllah. Kita buat jual kita buat untuk minum ni, untuk buka puasa. Nak bagi kawan-kawan minta pasar. Kat mana? Pasar Sam Melaka. Bang. Dulu. Sama kan dia bang? Sama je. Sama je ni. Alright. Nampaknya Abang Amy tu bertunggu lumus mempersiapkan green juice. Bang, okey bang Okey. Jadi Abang Amy secara tak langsung Abang Awe teruskan sesi jualan kita. Terima kasih guys, support terima kasih Jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel. Dah masuk YouTube tau, YouTube esok. Alright, steady abang. Okey, ni dah siap blend. Sikit. Bismillah.
Tu, mantap. Okey. Sebabkan saya tak ada letak air gula, saya masukkan proses yang terakhir dia adalah mata de coco. Jadi gula dia ada kat sini. Alright. Jadi jambu ni yang mana free sugar. Amal dia. Masukkan ya. Ini dia punya air gula dia. Lepas tu nas kita godak lah. Dah selesai, kita packing. Thank you gang. Jom kita packing. Dah dah pukul hampir pukul 12. Kita packing lagi kita bagi kawan-kawan. Yang tak ada kerja main sini dalam packing kan. Saya pun telah liur ayam. Tengok pula orang yang tengok, saya pun dah telah liur. Tak adalah. Okey. Dua dulu lah, lepas penat. Bang, jambu bang. Habis sini bang. Sama je. Sama je. Ha, jap RM10 bang satu. Kawan-kawan kat pasar untuk berbuka puasa Okey. Kak Dewi satu. Thank you kak. Kak, nah. Satu ambil. Bik, ambil satu Bik. Saya beli, terima kasih banyak. Alright. Nan ambil tu Nan. Kau buka puasa Alright, thank you. Al-Faridi, Farid, Cik Yam, Pin dan Ain Tak sini tau. Baik, terima kasih banyak. Tak sini tau, lepas sini je Azhar maghrib minum Azhar maghrib Azhar maghrib ke azhar? Ke tunggu azhar je? Hah? Ada lagi? Logat pula. Kak. Apa laju jalan? Kak. Lagi. Azhar maghrib je, sekarang kau.
Bang, baik bang. Nak kau ni? Bon. Bang, Dol. Aku dah kata dia. Dol. Kau sabar. Gila. Eh, sialah. Aduh, lolak. Saya jual dia bagi gitu. Gila tak gila pula. Dia nak tahu dia. Wah, ni berlakon dengan mana? Aduh, apa laju jalan. Tadi kita masa. Allah Akbar. Jadi, okey. Saya dah berdah selesai. Satu balang setengah. Cukup lah untuk bagi kawan-kawan yang ada yang mana yang dapat lah. Yang mana tak dapat tu saya minta maaf. Penat. Badan tak berlarat nak buat banyak-banyak. Sebab customer banyak minta bawa potong kan tadi. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe saya punya YouTube channel. Jangan lupa support pengguna yang ada di Pasar Besar Melaka. Jangan lupa support Rembulan Rembulan. Assalamualaikum.